Kamu berdiri di tengah-tengah pentas yang malap. Tali-tali halus hampir tidak kelihatan, terikat pada pergelangan tangan dan kakimu. Kamu menari mengikut rentak yang bukan milikmu. Setiap pergerakanmu, senyumanmu, air matamu, kemarahanmu dipetik oleh seorang dalang yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Dalang itu, kamu kenalinya dengan baik. Kamu telah menghabiskan begitu banyak tenaga mencuba untuk memahami, mencuba untuk membetulkan. Kamu memberi dan terus memberi, berharap suatu hari nanti cawanmu akan diisi semula. Tetapi cawan itu tidak pernah penuh. Ia retak, ia bocor, dan kamu dibiarkan kering, sementara mereka mekar dalam kekacauan yang mereka cipta. Kamu hidup dalam ribut, drama yang tidak berkesudahan, tuduhan yang tidak berasas, permintaan maaf yang tidak pernah ikhlas. Ia adalah satu kitaran yang direka untuk membuatmu sentiasa tidak seimbang. Setiap kali kamu cuba untuk pergi, mereka akan menarikmu kembali dengan janji-janji manis, dengan air mata buaya, atau dengan ancaman tersirat yang membuat darahmu sejuk. Kamu fikir kamu sedang berjuang untuk hubungan ini. Kamu fikir kamu sedang membantu mereka, tapi inilah kebenarannya. Kamu bukan rakan kongsi. Kamu adalah sumber tenaga. Manipulator tidak mahukan cintamu. Mereka mahukan reaksimu. Kemarahanmu adalah pengesahan. Kesedihanmu adalah hiburan. Rasa bersalahmu adalah kawalan. Setiap kali kamu bertindak balas, kamu memberi mereka makan. Kamu mengecas bateri mereka. Kamu memberitahu mereka, ya, kamu masih berkuasa ke atasku. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi songsang yang paling gelap. Kuasa mereka tidak wujud dalam vakum. Ia wujud dalam reaksimu. Mereka mencipta masalah supaya kamu akan menyelesaikannya. Mereka menyalakan api supaya kamu akan memadamkannya. Mereka melukakan diri mereka supaya kamu akan merawatnya. Ia adalah satu persembahan, sebuah teater kebergantungan yang direka untuk menjadikanmu penyelamat dan banduan pada masa yang sama. Bayangkan seorang wanita, kita panggil dia Elara. Dia bercinta dengan seorang lelaki, Jackson, yang merupakan seorang artis ribut. Dia tidak melukis di atas kanvas, tetapi di atas jiwa Elara. Setiap kali Elara cuba memberi tumpuan pada kerjanya atau bertemu rakan-rakan, Jackson akan mencipta krisis. Saya rasa saya sakit. Saya rasa jiran bencikan saya. Atau, saya rasa saya tidak cukup baik untuk awak. Dan setiap kali, Elara akan meninggalkan segalanya. Dia akan menenangkannya, meyakinkannya, memperbaikinya. Dia adalah mekanik untuk enjin Jackson yang sengaja dirosakkan. Dia letih. Jiwanya haus. Dia melihat cermin suatu hari dan tidak mengenali wanita yang melihat kembali. Matanya kosong, bahunya membongkok kerana beratnya masalah orang lain. Kemudian, sesuatu berlaku. Sesuatu yang pecah atau mungkin sesuatu yang sembuh. Jackson memulakan drama seperti biasa. Saya rasa saya akan berhenti kerja. Tiada siapa yang menghargai saya. Dia menunggu Elara bergegas, menunggu pujukan, menunggu dunia berhenti berputar untuknya. Tapi tiada apa yang berlaku. Elara hanya memandangnya. Matanya tidak lagi dipenuhi panik, tetapi dengan ketenangan yang menakutkan. Dia berkata, "Baiklah, lakukan apa yang kamu rasa terbaik." Dan kemudian, dunianya bergegar. Skripnya telah dibuang. Penontonnya telah meninggalkan teater. Lampu sorot masih menyala, tetapi dia keseorangan di atas pentas. Di sinilah sihirnya berlaku. Saat kamu berhenti peduli, mereka mula panik. Ketidakpedulianmu adalah cermin. Ia menunjukkan kepada mereka betapa kosongnya taktik mereka. Semua drama, kemarahan, ugutan, ia hanyalah bunyi bising yang direka untuk menenggelamkan satu kebenaran. Tanpa reaksimu, mereka tiada apa-apa. Kamu telah mengeluarkan palam. Kamu telah memotong bekalan kuasa. Permainan ini memerlukan dua pemain dan kamu baru sahaja meletakkan pengawal permainanmu. Pada mulanya, mereka akan menggandakan usaha. Ribut akan menjadi taufan. Drama akan menjadi melodrama. Mereka akan menuduhmu tidak berperasaan
mementingkan diri sendiri, kejam. Ini adalah ujian terakhir. Mereka sedang melemparkan segala-gala yang mereka ada ke dinding, berharap sesuatu akan melekat. Jangan berganjak. Keheninganmu lebih kuat daripada jeritan mereka. Ketenanganmu lebih menakutkan daripada kemarahan mereka. Kerana ia adalah sesuatu yang mereka tidak boleh kawal. Dan apabila kemarahan gagal, datanglah ketakutan. Bukan ketakutan kehilanganmu, tetapi ketakutan yang lebih mendalam, lebih primitif. Ketakutan kerana terpaksa berhadapan dengan diri mereka sendiri, tanpa gangguanmu, tanpa drama yang mereka cipta. Hanya mereka dan kekosongan di dalam diri mereka. Cermin yang kamu pegang tidak lagi memantulkan kekosongan taktik mereka. Ia memantulkan kekosongan jiwa mereka. Dan itu adalah pemandangan yang tidak dapat mereka tanggung. Jadi, jika kamu berada di pentas itu, menari mengikut rentak orang lain, ketahuilah ini. Tali-tali itu hanya sekuat perhatian yang kamu berikan padanya. Berhenti menarik. Berhenti melawan. Cukup jatuhkan bahagianmu dari tali itu. Biarkan ia kendur. Biarkan ia jatuh ke lantai. Saksikan apa yang berlaku. Saksikan bagaimana dalang itu keluar dari bayang-bayang. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kekeliruan dan ketakutan. Ketakutan kerana telah kehilangan satu-satunya perkara yang penting, kawalan ke atasmu.